Alright, so first kita akan plot CV difference scan rate. Okay, dari situ kita akan set specific voltage untuk kita kira dia punya peak current for each scan rate. Okay, daripada situ kita akan calculate B value daripada kita logkan scan rate versus log current. Okay, then kita kena plot lah graph tu. And then from that kita akan kita akan pergi ke analysis, data fitting, linear fit. Lepas tu kita akan dapat dia punya gradient punya value. So itulah kita punya B value, betul tak? So B value kat sini adalah B equal to 0.44 where dia akan dominantly kepada battery type. Betul? Kalau B equals to 1, approaching to 1, dia akan lebih kepada EDLC ataupun kita panggil diffusion limiting. Betul? Bukan. Voltage dalam 0.35 dia tak spesifik ikut result dekat mana kita punya voltage tu, dekat redox peak tu berlaku. Contoh kat sini dalam 0.35 kita boleh ambil bacaan dekat 0.35. Maksud bacaan ni kau kena baca dekat contoh 0.35 volt ni ke oxidation peak berapa bacaan dia, current dia punya kita peak current dia berapa. Okay, faham. Penting. Boleh sama ada buka dekat origin, pergi dekat voltage baca, ataupun tekan yang ni. Yelah, reader, screen reader tu. Screen reader. Bacalah direct berapa. Okay. So, contoh kat sini kita ambil asal kita baca kat 0.4. Kita sebab apa? Kalau tengok kat ni kita baca kat ni senang sikit nampak dia ada gap. Sebab tu kita ambil 0.4 dia ada gap sikit. Kalau K value tu nak tahu contribution betul, contribution. Okay. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, yang ni dia leceh sikit. Okay. Okay, first kali apa yang kau kena buat, kau kena fixkan potential. So, contoh kita pergi kat sini, kita tengok ada tak CV this one ke? Bukan. This one K value. Kau kena pergi CV dulu. CV dan method. Okay. Kita plot CV low scan rate, lower scan rate. Okay. Dan kau kena baca setiap point ni. Okay. Point ni optional. Lagi kecil lagi accurate. Okay, contoh ni potential window 0 sampai 0.5. Aku baca point setiap 0.05 volt. Nak baca current response ni. Okay. So contoh dekat 0 volt current response ni berapa? Okay. Sama juga untuk oxidation dengan reduction. Maksud baca yang atas dan yang bawah. Okay, faham. Okay, contoh kita tengok result dia akan jadi macam ini. Ini kita dah pergi kat K value. Ingat tak tadi kita mula-mula fixkan potential 0.4. Okay. Tapi kat situ kita baca cuma current untuk oxidation je. Betul. Kita tak baca untuk current reduction. Okay. So dekat sini kau kena baca current reduction juga. Set kepada berapa? Voltage berapa? 0.4 juga. Okay. Oh, dekat situlah. Boleh tak tunjuk balik graf tadi? Okay, just nak tengok balik. Dekat sini kita nak tengok CV untuk 3 electrode system. Okay. Okay. Ni kan tadi kita baca 0.4 ni yang bahagian atas ni oxidation. Sekarang bahagian bawah pun kita kena baca yang bawah ni. Oh, tapi dia rapat sikit lah. Dia rapat sikit. Dekat potential yang sama. Tapi dia rapat sikit lah. Ya, rapat sikit. Okay. Kena baca. Oh, dia bukan ambil dekat yang belah kiri tu Dia kena voltage yang sama. Okay, faham. Ni untuk K value. Okay. Sebab tu nampak value dia kan rapat-rapat ni. Nampak? 0.4 bawah. Negatif. Okay, so dah ada current dekat oxidation. Ni ambil je yang tadi yang masa ambil B value. Ni current reduction dekat K2 V power half. K2 V power. Okay, K2 darab dengan tadi dah kira scan rate power 1. Itulah dia yang kolom B tu. Ya, betul tak? Yang ni K2 darab kolom B. Okay, alright. Okay, lepas tu bila dah dapat, inilah kau punya bacaan untuk capacitive dengan diffusion dekat setiap scan rate. Okay. Untuk tahu capacitive dengan diffusion, apa yang kau kena buat, contoh kita klik satu. Ini adalah capacitive contribution 0.336 bahagi 0.3 K value dengan K2 value. Kita boleh calculate dia punya percentage contribution. Okay. So at low scan rate, kalau kita proofkan, dia punya percentage diffusion dia lebih tinggi berbanding capacitive. Bila scan rate naik, maka percentage diffusion dia makin rendah. Sebab dekat low scan rate, electrolyte ion tu have enough time to penetrate the surface and the bulk. So dia involve EDLC dengan pseudo lah. So meaning that's why capacitance kita lebih tinggi dekat low scan rate. Sebab dia involve diffusion. Betul. Lebih besar kan. Betul tak? Alright. Dekat sini pun boleh contribute dengan B value tu. Dia in agreement ke tak?
Faham. Contoh 0.5, tengok dekat low scan dia Betul high lah. tak diffusion. Tadi kita dapat 0.44 kan. Betul. Betul tak? So dia lebih kepada diffusion lah. Tengok percentage dia lagi Lagi tinggi. Okay. Okay. Apa? Power siut.